Okey Ustaz, saya nak belajar ilmu hadis. Apa kelebihan dia? Ilmu hadis, kelebihan dia ialah menjadikan awak boleh berhujah dan pandai berhujah. Sekarang ni zaman orang gila, orang gila. Sekarang banyak orang gila. Din, aku nak tanya engkau, Din. Ya. Engkau balik umrah kan? Ya. Waktu kau pergi Mekah, engkau ada nampak gajah tak? Tak ada pula. Unta pun tak nampak. Okey, soalan aku, Nabi Muhammad lahir tahun gajah kan? Gajah datang nak meruntuhkan Kaabah kan? So, gajah tu dari mana kan? Kan? Ni rock. Kan? Mana ada gajah dekat Mekah? Padang pasir kot, gajah dekat gerik. Itu baru ada gajah. Dan kau, aku nampak tu cara dia cakap tu, orang bengong cakap ni. Aku bukan tolak Quran, Din. Aku cuba rasional. Kita rasional kan? Nampak dia. Ni ro'o nama dia. Dari mana datang gajah tu, Kak Som? Saya jawab senang aja. Engkau duduk di mana? Aku duduk Johor. Bawah Johor apa? Singapura. Ada singa itu. Mana datang Singapura? Rimau tak apa lagi. Kenapa tak buat harimau pura? Kau tak nak soal pula. Sebab tu kau kena belajar. Abrahah tu, Raja Habsyah, menjadi raja di negeri Yaman. Yaman dengan Habsyah sedekat. Dilantik oleh Raja Aksus untuk menjadi gubernur di negeri Yaman. Dia lawan kerajaan dia balik, akhirnya dia jadi raja pemerintah daripada Yaman yang besar. Bagaimana nak mendatangkan kekuatan pada dia? Dia nak bina pusat perniagaan, pusat perdagangan, tapi halangannya adalah Mekah. Orang pergi ke Mekah sebab di Mekah ada Kaabah. Dia kata kita buat institut kita sendiri, tempat kita sendiri, marble yang cantik, hebatnya buat, kita buat. Orang tak datang. Abrahah ni daripada Afrika. Afrika ada gajah? Bang, Afrika ada gajah? Apa tak ada pula? Tanduk gading dia naik ke atas tu. Bapak punya gila gajah dia. Yang gajah gerik dia tengok gelak aja. Gajah Melayu dia gelak sentan dia. Itulah gajahnya Afrika tu. Sebab tu kena belajar. Tuan-tuan kalau tak belajar hadis, apa jadi? Tak iya je. Nampak tak? Ni parah ni. Nak jawab apa kalau orang mari tak? Dulu ada satu orang perempuan dia kata, Ustaz, saya kena rogol. Saya kena rogol, Ustaz. Waktu tu saya 9 tahun. Ustaz tahu tak siapa rogol saya? Mana saya tahu? Abang kandung, Ustaz. Sampai 15 tahun. Ya Allah. Kalau Allah Maha Penyayang, Ustaz, kenapa Allah biarkan saya dirogol? Kalau saya tak reti nak jawab Kak Som, saya buat apa? Ya tak iya juga ya, nampak tak? Kak Som kalau ada orang macam itu, apa Kak Som cakap? Itulah kata tak patutlah Tuhan buat macam tu kan. Sudah Kak Som ni bukan John Cena dah, Undertaker tu Kak Som. Belajarlah. Dengan belajar hadis itu akak boleh patah hujah dia. 4 orang datang duduk depan saya ni. Ustaz, saya ni kami etis. Ustaz tak nak tanya ke kenapa kami etis? Tak ada keperluan ke untuk saya tanya? Tak, Ustaz tanyalah. Kenapa kita orang etis? Sebab apa yang etis? Salah Allah. Macam mana? Salah Allah. Allah punya salah. Ulang balik bang. Allah punya salah. Kenapa Allah salah? Sebab Allah tak pernah tunjukkan muka dia sekali pun pada kami. Kami tak pernah tengok. Entah dia ada tak ada. Kalau dia ada, tunjuklah. Sekali pun dia tak pernah tunjuk. Kami beranggapan memang dia tak ada. So, kami etis. Kalau saya tak belajar, tuan-tuan, apa saya cakap? Dia tak iya juga ya. Tuan-tuan, nampak? Ulang balik bang. Ulang balik bang. Tadi abang cakap apa? Salah Allah.
Salah Allah kan? Macam cakap kan? Salah Allah kan? Kalau Allah tu tak ada, macam mana dia buat salah? Sulang kat balik. Dengar soalan saya dulu. Kalau Allah tu tak ada, macam mana dia boleh buat salah? Orang yang buat salah, mesti orang tu ada. Tadi abang cakap Allah tak ada. Kalau Allah tak ada, macam mana dia buat salah? Tak, Ustaz salah faham ni. Abang yang salah faham. Abang yang cakap tadi, Allah punya salah. Maknanya Allah ada. Abang yang salah faham mengatakan Allah tak ada sebab Allah tak pernah muncul. Bang, Allah dengan kita tak sama bang. Kalau Allah muncul di situ, tu, dia Allah, oh dia pergi ke mana tu? Oh, batu kip. Itu bukan Allah bang, tu batu. Itu drone. Allah bang, kita tak boleh nampak duk cokong situ, cokong tu, dia pindah dah. Oh, ada kat situ. Ya Allah. Allah. Ni gila tuan-tuan ni. Bukan boleh nampak macam tu bang. Tadi abang cakap Allah punya salah. Maknanya abang percaya Allah tu ada. Oh, nak matikan hujah. Allah tak pernah buat salah bang. Abang yang salah. Pergi balik, pergi mengaji lagi. Pergi mengaji lagi. Kalau tuan-tuan belajar fiqah, apa tuan-tuan dapat? Tuan-tuan belajar fiqah, tuan-tuan akan dapat keluasan akal. Keluasan akal. Surah kami 20 rakaat tarawih. So saya nak buat 8, Nabi buat 8, kita buat 20. Saya pun tak pasti dia orang ikut siapa, tapi saya pun apa kita boleh buat kan. Jadi saya nak buat 8, dia orang buat 20. So apa masalah dia? Tak usah faham tak? Saya nak buat 8, dia orang buat 20. Yalah apa masalah dia? Abang buat 8, dia orang buat 20, habis dia orang 8, abang baliklah. Simple. Jangan duduk depan. Kan nak keluar payah. Abang duduk tepi pintu tu. Kalau boleh motor tu tinggal tepi pagar tu. Jangan tinggal kat dalam, nak keluar payah. Abang tu 8, geng 08. Ini geng 020. Simple, tak payah bergaduh. Jangan kutuk. Apa di hari kiamat Allah tanya, engkau mazhab apa? Allah tanya dah, engkau mazhab apa? Saya Syafi'i. Engkau Hanafi. Engkau Hanbali. Engkau? Allah tak tanya mazhab kita. Allah tanya semayang tak? Nak buat 8 silakan. 12 boleh, 14 boleh, 16 boleh, 20 boleh, 22 boleh, 24 boleh, 60 pun boleh. Terpulang pada kemampuan awak. Kita ambil 20 yang sahabat-sahabat dia buat 20. Okey tak? Kita tolak sahabat Ustaz. Kita bahas Nabi Ustaz. Saya nak buat yang 8 Nabi punya Ustaz. Saya nak buat 8 Ustaz. Ustaz faham tak? Faham? Abang start sembahyang tarawih pukul apa? 9. Habis pukul apa? 9.20. Berapa rakaat tu? 8. Nabi Muhammad buat 8. Agak-agak habis berapa minit? Abang tak nak ambil minit Nabi. Bukan minit abang, jam. Nabi Muhammad semayang 8 rakaat tu agak-agak berapa jam? Surah Al-Baqarah habis, surah Ali Imran habis, surah An-Nisa habis. Jom bang. 8 rakaat, 3 juzuk sekali. Tak nak ikut pula. Tak, kita nak ambil yang 8 tu. Ustaz faham tak? Kepala otak kau. Kalau kau nak ambil yang Nabi semua, ambil semualah. Jangan ambil hal 8 saja. Tapi saya tak marah. Awak nak buat 8 pun boleh, awak nak buat 20 pun boleh. Jangan gaduh-gaduh. Ini nama dia keluasan fiqh. Ustaz, saya nak buat 20, masjid surau buat 8. Itu pun masalah. Tak, Ustaz faham tak? Saya nak buat 20, dia orang buat 8. Itu pun masalahnya. Ustaz ni bodoh dia lah. Saya nak buat 20, dia orang buat 8, dia orang balik. Abang sambunglah 12 di masjid. Takkan saya nak sambung seorang-seorang? Takutlah. Kalau begitu sembahyang di rumah 12. Simple. Saya macam ni Ustaz. Saya pergi 8, malam besok tak selesai lagi 20. Malam ketiga Ustaz saya tak pergi Ustaz. Kita abang buat apa? Saya main dam Ustaz. Terpulang ke abang benda sunat. Saya daripada buat di masjid asyik bergaduh je Ustaz. Saya jadi imam di rumah, saya tarawih di rumah, jadi imam, saya makmum, isteri saya, anak-anak saya. Senang Ustaz. Silakan. Malam kelima tu saya tak sihat, saya suruh isteri saya pula jadi imam, saya makmum pula. Elok bang. Cepat masuk syurga bang. Sebab itu jomlah tuan-tuan,
Dah habis. Jom kita belajar fiqah. Selesaikan semua masalah. Sebab ada orang faham fiqah ni zaman dulu. Sampai sekarang tak habis lagi korek hidung. Ustaz, bulan Ramadan korek hidung batal. Itu yang tak korek. Digatai hidung pada pukul 10 pagi, tak korek. Kenapa bang? Gatai hidung nak korek batal. Lepas azan maghrib gini korek entah ni. Kurma pun tak makan dah. Puas kata dia. Bukalah dalam kitab fiqah. Yang batal tu macam mana? Yang batal tu bila awak korek dalam hidung ni, takkan mana ada orang korek. Siapa kata tak ada? Yang COVID hari tu, ingat tak COVID hari tu? Sampai mana dia korek hidung kita? Gini dah. Saya sampai lubang besar sebelah. Tiap-tiap minggu masuk TV, dia orang nak tu COVID test tu dengan cocok tu jolok. Saya cakap ke doktor tu, doktor saya tak demam, batuk apa tidak, sikit-sikit sudahlah. Muak dia bagi, keluar air mata orang tu. Nampak tu. Dia hak mana tu? Belajarlah fiqah. Jangan gaduh-gaduh. Jom tuan-tuan, 3 benda ni kalau boleh sepanjang Ramadan ni, kita ada ustaz kita. Kalau boleh sepanjang Ramadan nanti 3 bulan, 3 perkara ni kita beri keutamaan pembelajaran kita. Pertama, Quran. Quran, 2 hadis, ketiga fiqh. Supaya tuan-tuan yang datang di masjid malam ni, surau kita malam ni, semuanya diberikan oleh Allah ketenangan jiwa, diberinya kepada kita boleh berhujjah, dan yang ketiganya kita ada keluasan fiqh dalam kehidupan kita. Simple tuan-tuan fiqh. Saya pergi ceramah di China, waktu tu sejuk. Saya masuk satu masjid semayang. Saya tengok semua haji-haji semua tua-tua tu nak ceramah. Saya tengok dekat tempat wuduk tu penuh dengan kain tuala good morning. Saya kata dalam hati ni kedai dobi depa ni. Banyak dekat tu pasal apa? Rupanya bila dia orang ambil wuduk, dia orang lap dengan kain tuala tu. Lap jemur balik. Lap bagi kering. Saya pun ambil wuduk sejuk tuan-tuan. Satu brother tu bagi kat saya kain tuala tu. Dia suruh lap. Tak mau. Dia lap, dia letak, dia bagi kat saya balik. Tak mau, bagi gatai muka orang tak. Itulah perbezaan mazhab. Kita mazhab Syafi'i, lepas ambil wuduk tak payah lap. Mazhab lain diharuskan lap. Pasal apa? Inilah sebab dia, keluasan dia. Awak duduk di tempat sejuk, ni dia. Laplah. Nanti ketar pula awak dengan sejuk. Awak duduk tempat panas, akan kering sendiri wuduk awak. Simple mazhab tuan-tuan. Tapi hari ni kita duk paksa sampai jadi bergaduh. Akhirnya bulan Ramadan bukan bulan ibadat, sebaliknya bulan bergaduh. Daripada selawat sampailah rakaat. Daripada waktu sahur sampailah waktu imsak. Bergaduh tak habis-habis. Itulah malangnya nasib kita hari ini tuan-tuan. Sedangkan kalau kita ni belajar fiqh, kita senyum saja, kamu tak faham nampak dia.